Rupanya sakit lutut bila bengkok mudah je nak pulih. Dulu aku lincah. Jalan laju, naik tangga tak ada hal. Tapi satu hari, aku perasan aku mula berjalan pelik. Lutut rasa berat. Setiap langkah rasa macam ada benda menarik ke bawah. Mula-mula aku fikir aku terseliuh. Tapi makin lama, sakit makin menjadi. Bila naik tangga, lutut rasa ketat macam nak terkunci. Pernah sekali, aku cuba nak bangun dari duduk, lutut aku rasa mencucuk sampai aku terpaksa serik kaki ke sofa. Masa tu aku panik. Aku bayangkan, kalau sekarang pun dah susah nak berjalan. Macam mana kalau sampai kena pakai tongkat? Aku pergi cek. Doktor cakap, rawan lutut aku makin haus. Bila rawan makin nipis, tulang bergesil dan sendi makin kering. Sebab tu rasa sakit, susah nak bengkok dan makin lama boleh jadi bengkak dan radang teruk. Aku cuba macam-macam, urut, ubat sapu, suplemen, tapi kesannya sekejap je. Sampailah aku cuba Just Lenix. Dalam Just Lenix ni, ada temulawak and kunyit yang bantu kurangkan radang dan sakit sendi. Ada juga halba dan ashwagandha yang bantu kuatkan rawan dan bagi pelinciran supaya sendi tak kering. Aku minum 1 sachet pagi, 1 sachet malam. Masuk minggu pertama, sakit lutut aku dah kurang mencucuk. Minggu kedua, aku dah boleh naik tangga tanpa rasa ketat. Sebulan lebih, aku dah boleh berjalan tanpa seret kaki lagi. Aku terus order 3 paket sebab ada promosi. Tak perlu bancuh, minum terus je. Sekarang aku boleh jalan macam biasa, tak ada lagi rasa lutut terkunci setiap kali nak bangun. Kalau korang ada masalah yang sama, jangan tunggu sampai makin teruk. Tekan beg kuning sekarang untuk tengok review pengguna yang dah berjaya pulihkan sakit lutut. Ikhtiar sekarang, tekan je beg kuning tu ada Just Lenix.